Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Segamat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua atas peluang diberikan kepada Segamat untuk membahas. Saya ingin memulakan satu tirkurel yang disebut dalam Kitab Agung Tamadun Tamil. Kurel menuti yang bertainde. Yetalum yetalum katalum katu wagatulum walladarasa. Ia bermaksud seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang bijak memperoleh kekayaan, mengurus serta melindungi dan akhirnya mengagihkan secara adil kepada rakyat. Saya berdiri di Dewan Yang Mulia ini sebagai rakyat Malaysia dan mengangkat suara Segamat dan juga seluruh rakyat Malaysia mendambakan sebuah negara yang bukan sahaja makmur dari segi ekonomi tetapi juga adil dalam pengagihan hasil kekayaan negara. Belanjawan Madani keempat bagi tahun 2026 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan sekadar angka di atas kertas tetapi satu manifestasi tekad politik untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan tanggungjawab sosial serta memastikan tiada rakyat yang tertinggal dalam arus kemajuan negara. Dalam perbahasan saya akan tumpukan 7 perkara utama yang Dipertua: pendidikan dan masa depan anak muda, ekonomi rakyat, pemerkasaan wanita dan keluarga, kesejahteraan awam, kesejahteraan luar bandar, sains teknologi, AI, ketulusan pelaksanaan dasar di peringkat rakyat, dan akhir sekali diplomasi ekonomi, pelaburan dan diversifikasi perdagangan antarabangsa. Di rakyat Malaysia dan tiada anak Malaysia yang boleh tercicir daripada pendidikan. Saya ingin menekankan isu pendidikan tinggi. Saya ingin memuji pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kenaikan tentang berkenaan pendidikan percuma. Satu langkah yang baru perlu diberi pujian dan saya juga alu-alukan. Inisiatif ini dipertimbangkan bukan saja di peringkat universiti awam tetapi juga di peringkat sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sekolah rendah kerana di situ juga ada pelajar-pelajar daripada golongan miskin dan B40. Ilmu pelita akal bicara, membina bangsa, menjulang negara. Percuma bukan sekadar angka tapi janji kita pada generasi muda. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 120 juta setahun bagi menukar pinjaman PTPTN kepada biasiswa penuh untuk 5,800 pelajar daripada keluarga miskin Tegar berpandukan data IKASI. Ini bermakna bantuan tidak diberikan secara rawak tapi kita memberikan secara pengkhususan. Dan graduan IPTA memperoleh ijazah sarjana muda kepujian kelas pertama di IPTA dari keluarga berpendapatan rendah memang akan bermanfaat hampir 6,000 peminjam dengan peruntukan 90 juta. Walau bagaimanapun, ada isu yang saya rasa perlu kita memberi perhatian. Selama ini kita hanya fokus kepada Kementerian Pendidikan, di mana hanya fokus kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. Di mana di sini mungkin kita overlook kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, di mana kita ada isu yang kita rasa perlu mengambil perhatian adalah berkenaan dengan isu di mana peluang kepada untuk memasuk ke IPTA ini. Ya. Tuan Yang Bertua, peruntukan pendidikan tinggi kekal tinggi. Namun realiti kapasiti IPTA semakin tepu, pelajar matrikulasi asasi STPM dan diploma cemerlang masih gagal dapat tempat masuk ke IPTA. Kita melihat setiap tahun apabila ada keputusan keluar, ya, pelajar yang nak masuk ke institusi pengajian tinggi awam, ya, melalui matrikulasi, asasi, diploma ataupun STPM, ada juga kerumutan. Walaupun pelajar ini adalah pelajar yang cemerlang, tetapi tidak mendapat penempatan di universiti awam. Kenapa jadi begitu? Mari kita melihat beberapa isu yang kita mewarisi selama ini. Ya, kalau kita melihat, ya, kita mempunyai pelbagai saluran yang berbeza untuk masuk ke universiti awam ni. Kita ada pelbagai many way, ya, kita melihat. Kenapa menjadi begitu? Ada anak keluarga, satu rumah ada 2 orang anak, mengambil 2 saluran yang berbeza untuk masuk satu universiti awam. Dan ini kita perlu kaji. Dan ini adalah di mana kita melihat kita kehilangan pelajar-pelajar cemerlang yang masuk ke universiti awam dan mereka pergi kepada universiti swasta. Dan bagaimana kita boleh lihat di mana we are losing good talents. Apabila pelajar-pelajar ini masuk institusi swasta, mereka setia kepada institusi swasta dan di sini kita melihat patriotisme dan semangat untuk membina negara itu kurang. Dan ramai pelajar di sinilah migrate ke luar negara. Oleh itu,
Sistem ini telah melahirkan tanggapan masyarakat awam bahawa pelajar cemerlang ini ditindas di bawah kerajaan selama ini. Oleh itu saya ada beberapa cadangan yang saya nak membawa ke perhatian kepada yang Dewan Yang Mulia ini. Dan kita melihat ya analisis jurang pembiayaan berbanding dengan KPM dan KPT. KPM menerima 3.5 kali ganda lebih besar daripada KPT. Walhal kedua-dua adalah kesinambungan dalam rantaian pendidikan nasional daripada prasekolah hingga ke universiti. KPM menumpukan hampir 90.5% kos pengurusan, iaitu sama dengan 59.8 bilion daripada 66.1 bilion, menunjukkan beban gaji, emolumen dan operasi yang tinggi berbanding peruntukan pembangunan. KPT pula memperuntukkan 79% kepada kos pengurusan, sama dengan 14.6 bilion daripada 18.5 bilion. Bermakna hanyalah 21% kita gunakan untuk pembangunan termasuk penyelidikan infrastruktur universiti, beasiswa dan digitalisasi IPTA. Kita bandingkan jumlah universiti yang wujud dalam Malaysia ini. Jumlah kita mempunyai 20 universiti awam. Tahun pertama yang membina universiti di Malaysia adalah tahun 1905, iaitu adalah King's Edward College, dan kemudian itu menjadi Universiti Malaya. Dan tahun terbaru kita bina Universiti UMK, iaitu 2007. Inilah tahun terakhir kita membina universiti. Tapi bandingkan populasi yang meningkat last 20 years. Sebab itu kita tidak menampung pelajar-pelajar untuk masuk universiti. Walaupun mereka cemerlang, hebat. Di situlah wujudnya persepsi di mana, dan kita perlu akui, pelajar-pelajar Melayu ramai kerana populasinya tinggi. Dan sudah tentu purata dan nisbah untuk mendapat kecemerlangan dan untuk masuk ke IPTA itu memang tinggi. Tapi kita telah mewujudkan satu persepsi di mana pelajar-pelajar India, pelajar-pelajar Cina ataupun pelajar-pelajar daripada Sabah dan Sarawak ini ditindas. Bukan kita menindas, tetapi sistem yang kita ada kerana IPTA yang tidak cukup, inilah punca di mana kita kehilangan pelajar-pelajar untuk masuk dan mereka seharusnya diberi tempat di IPTA. Pada tahun 2005, populasi Malaysia hanyalah 26 juta. Hari ini pada tahun 2024 mencecah 34 juta, peningkatan hampir 29% dalam 10 tahun yang lalu. Saya ingin memberi beberapa cadangan kepada Dewan Yang Mulia ini dan juga kementerian untuk meneliti, dan kita harus fokus kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, bukan saja kepada Kementerian Pendidikan. Ada beberapa cadangan yang saya ingin mengungkapkan. Yang pertama adalah kita harus membina sekurang-kurangnya 5 universiti baru dalam menjelang RMK yang akan datang sehingga tahun 2030. Fokus kepada bidang kejuruteraan, pembuatan lanjutan, sains hayat dan perubatan AI, sains data dan TVET bertaraf tinggi. Fokus wilayah Johor Selatan, Segamat Batu Pahat, Sabah Sarawak, Perak Utara, Kedah Selatan dan Cyberjaya untuk AI dan teknologi. Kerajaan perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya 25% daripada jumlah bajet pendidikan nasional kepada KPT menjelang belanjawan 2028 bagi memperkukuhkan universiti, politeknik dan TVET. Tiba masa untuk kita negara memfokuskan bidang TVET. Saya percaya kementerian dan negara kita sekarang tumpu 100% kepada TVET. Saya dimaklum tahun lepas hanya ada pembukaan lebih kurang 16,000 sahaja peserta untuk TVET. Tapi dimaklum baru-baru ini ada peningkatan kepada 60,000 yang ingin masuk ke bidang TVET. Ini menunjukkan minat anak-anak kita, minat pelajar yang kurang cemerlang dalam akademik tapi mereka tumpukan kepada TVET ini. Maka tiba masa kita perlu membina sebuah universiti TVET yang pertama di Malaysia dan juga di rantau ini yang beriktiraf dan juga dikendalikan oleh kerajaan. Kerana kita nampak ini akan menyelesaikan masalah yang akan datang dalam 5 hingga 10 tahun. Why we are having an issue in higher education now? Because the decision we make 10 years ago, the decision we make 20 years ago. Dan kita tidak boleh gagal membuat keputusan untuk menyediakan platform untuk pelajar-pelajar TVET dalam 5 atau 10 tahun akan datang. Oleh itu, Universiti TVET sangat kita perlu diberi perhatian. Kerana setakat ini kita ada institusi dan college TVET sahaja. Dan saya rasa tiba masa untuk kita merangka dan perlu ada kesinambungan daripada pendidikan rendah hingga ke pendidikan tinggi dan juga masuk universiti dan college. Yang Muhammad, Ya. Bukit Medira. Silakan. Boleh mencelah. Terima kasih.
Saya tertarik dengan cadangan Yang Berhormat iaitu penubuhan 5 buah universiti yang baru ya. Jadi saya ingin bertanyalah ataupun saya ingin bangkitkan juga iaitu bila kita menyebut tentang penubuhan universiti dan sebagainya, kita perlu juga kaji dan lindungi kualiti tenaga kerja dan pensyarah-pensyarah tersebut supaya kita tidak lagi wujudnya istilah Profesor Kangkung dan sebagainya. Jadi saya ingin dapatkan pandangan Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat setuju? Terima kasih Bukit Bendera. Saya ingin masukkan dalam perbahasan saya. Saya memang setuju. Ya, kualiti bukan saja penambahan institusi pengajian, tetapi kualiti tenaga pengajar ini sangat penting kerana kita melahirkan generasi ini supaya mereka adalah the economic generator for our country. So saya sangat penting untuk kita melahirkan intelektual yang hebat. Seterusnya saya juga ingin menambah reformasi UPU. Ini sangat penting. Setiap tahun UPU ini ada pelbagai persepsi di luar ni, di mana seolah-olah pelajar itu tidak dapat masuk kerana tekanan merit, keperluan dan sosioekonomi, rayuan digital pantas dengan pendedahan skor penempatan, permudakan kaedah pengambilan dalam melalui UPU. Dana transit IPTA TVET untuk B40, M40 bawah bantuan yuran pendaftaran, peralatan asas dan 6 bulan pertama asrama perlu dipertimbangkan. Kampus satelit luar bandar, model IBS, kos rendah supaya universiti berdekatan komuniti, bukannya di sebalik. Ya, di Malaysia kita lihat ada banyak kawasan luar bandar, khususnya di Sabah dan Sarawak. Kita perlu juga ada kampus satelit untuk membantu pelajar-pelajar kerana mereka juga layak dan mempunyai hak untuk mempunyai pendidikan nasional. Dan juga seterusnya saya mencadangkan agar PTPTN bersama Kementerian Pengajian Tinggi menjadikan laporan tahunan kepada Jawatankuasa Pemilihan Khas berkenaan dengan bilangan pelajar miskin yang berjaya menamatkan pengajian, kadar kebolehpasaran graduan dan kesan dasar terhadap jurang sosial dan kemiskinan antara wilayah. Pendidikan bukan bebal fiskal tetapi pelaburan kebangsaan. Tiada anak Malaysia wajar tercicir kerana kekangan tempat. Tuan Yang Bertua, ada satu quote yang disebut oleh education is the greatest powerful weapon that you can use to change the world. Disebut oleh Nelson Mandela. Saya rasa ini applies to everyone across the world. Oleh itu saya yakin, ada juga saya ingin mencadangkan satu lagi perkara adalah penubuhan rangkaian inovasi industri ekonomi nasional. Di mana kejayaan sebuah negara dalam ekonomi moden tidak lagi tergantung kepada sumber semula jadi tetapi kepada ilmu, inovasi dan kebijaksanaan rakyatnya. Sistem pendidikan tinggi negara kita telah mencapai tahap yang membanggakan sebenarnya. Walaupun ada kekangan untuk kita meneruskan. Namun dalam dunia ini digerakkan oleh revolusi industri 4.0, Malaysia perlu melangkah lebih jauh membina jambatan kukuh antara dunia akademi dan juga dunia industri. Justru saya mencadangkan agar melalui Belanjawan 2026 ini menubuhkan rangkaian inovasi industri akademi nasional, sebuah ekosistem dinamik yang menyatu padukan universiti, politeknik, institut pendidikan dan sektor industri dalam satu rangkaian kolaborasi strategik yang tersusun di seluruh negara. Dan apa yang objektif tentang NIAN ini? Menggubal kurikulum berasaskan industri agar graduan tidak bersedia dengan kemahiran sebenar kerja pasaran. Menstruktur semula latihan industri dan penempatan kerja supaya memberi pengalaman bermakna dan bukan sekadar formalitis. Memacu pengkomersialan hasil penyelidikan universiti daripada idea ke produk sebenar. Dan keempat adalah menggunakan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence untuk memadankan kemahiran graduan dengan keperluan sebenar pasaran yang ada. Menurut Jabatan Perangkaan pada suku ketiga 2024, hampir 1.95 juta rakyat Malaysia berpendidikan tinggi bekerja dalam kemahiran rendah. Angka ini menandakan wujudnya ketidaksepadanan kemahiran dan peluang yang perlu kita tangani dengan dasar yang lebih telus dan tersusun untuk jangka masa panjang. Lihat contoh di Universiti Teknologi Malaysia yang telah membina lebih 2,000 kerjasama dengan industri serta inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi yang menandatangani 31 MOU antarabangsa di Osaka. Jepun bukti bahawa gabungan tenaga akademi dan industri mampu membawa perubahan dan juga membina negara yang lebih hebat. Dan saya ingin juga menggulung, namun dalam kita mengejar agenda inovasi, kita tidak boleh leka atau terbuai dengan pengantungan kepada institusi pengajian swasta. Kita melihat universiti kerajaan hanya 20, tapi institusi swasta 400 over dalam Malaysia. Dan kita harapkan pelajar-pelajar yang belajar di universiti swasta ini taat dan setia kepada negara ini. Bagaimana?
We have created a platform for them to believe the private system, education, and we expect them to believe in patriotism toward the nation. And we are losing the intellectual group of people because the system that we have has to be revamped. Dengan izin Yang Pertuan. Dan juga saya ingin juga mengakhiri ucapan saya percaya isu pendidikan ini adalah isu yang sangat penting, khususnya isu pendidikan tinggi ini. Saya percaya tak kira dari wilayah mana, tak kira apakah warna kulit kita, tak kira sama ada kita Cina, India, Melayu, orang asli, orang Sabah dan Sarawak, no children should be left behind dalam pendidikan tinggi di Malaysia ini. Walaupun kita fokus kepada pendidikan rendah, tapi pendidikan tinggi inilah menentukan negara kita, menentukan kestabilan ekonomi kita, menentukan kestabilan politik kita, menentukan pembangunan sosioekonomi kita. Oleh itu, Tuan Yang Dipertua, saya yakin bahawa perbahasan ini akan diberi perhatian supaya kita boleh membawa perubahan. Akhir sekali saya ingin menutup, kita bukan harus hanya mengurus angka, kita sedang mengurus amanah dan harapan rakyat. Bukan sekadar mengira hasil, kita sedang menabur masa depan anak bangsa. Tuan Yang Dipertua dengan penuh rasa tanggungjawab dan keinsafan segamak menyokong Belanjawan Madani 2026 dengan harapan agar setiap sen yang kita belanja menjadi pelaburan untuk masa depan rakyat. Izinkan saya menutup dengan serangkap pantun. Madani subur di bumi pertiwi, benih harapan kita semai. Demi rakyat generasi menanti, Malaysia makmur selamanya damai. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua.